Masa edit video mula-mula, background music dia okey je bunyi, dan tiba-tiba datang satu part video aku tak boleh suara aku mengelap. Jom aku tunjuk cara nak kontrol volume dalam CapCut. Ini khas untuk CapCut desktop ya. Jadi untuk memudahkan kerja-kerja kita besarkan layer untuk audio ni. Okey, pastikan kita punya indikator line putihnya ada dekat di antara ataupun sebelum volume tu nak naik. Jadi dekat bahagian volume ni, okey, nampak tak ada diamond punya button tu? Tekan lah, ini untuk adalah keyframe, tekan sekali dan kemudian pergi ke depan sikit dan tekan lagi satu keyframe. So kita dah ada dua keyframe kita boleh nampak di sini bahawa kita ada dua keyframe. Keyframe yang berada di hadapan iaitu yang tengah slow tu, kita boleh balancekan dia, kita boleh naikkan kuatkan sikit ataupun kita nak kurangkan sikit pun boleh. Kalau kita nak adjust bahagian yang kuat tu, kita adjust garisan dan balik. So kita boleh nampak dekat situ dia balance, tak ada audio yang peaking sampai ke tahap orange kemerahan tu. Dan aku harap hampa dapat belajar sesuatu dalam video ni. Kalau hampa suka konten-konten macam ni, cuba hampa follow, like, komen dan share. Sekarang hampa dah tahu.